Dekat sini ada benda pelik tau. Ada benda pelik tau. Dekat atas pokok. Dia ada macam kelip-kelip warna merah. Kejap dia macam mata berkelip-kelip. Ni aku tengok Bismillahirrahmanirrahim. Tu perasan tak? Perasan tak tu? Tadi tiba-tiba dia muncul merah, macam biji mata merah. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia muncul tiba-tiba warna putih. Kelip. Dia bukan lampu yang dekat atas lampu ni, tak ada, bukan. Yang ini dekat pokok ni. Tu. Belakang tu tak ada bangunan tau. Nampak? Mana ada bangunan? Semata awan langit. Tapi tu tak tahulah tu binatang ke apa benda. Tapi pelik lah. Tiba-tiba dia boleh bertukar warna dia merah, kejap putih. Tapi tadi merah dia menyala tadi, terang juga. Tak sempat nak rakam ni. Dia dekat atas pokok ni. Gelap ni atas pokok ni. Belah belakang ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya wa antuni muslimin. Sekiranya benar kau makhluk gaib, jin, kau tunjukkan sekali lagi kedipan dan kelipan itu dengan izin Allah. Tunjukkan sekali lagi. Alah, terang sangat lah lampu ni. Dia ada kat situ tadi. Tu nampak. Betul lah. Ada makhluk tu kat situ. Jintan manis. Tu nampak. Tu nampak tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia duduk kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, ni saya nak tunjuk waktu pagi. Ni pokok tu. Nampak tak? Semalam makhluk tu dia bermain di pokok itu. Nampak? Belakang dia tak ada apa-apa bangunan, nampak? Dia main dekat situ kat tengah-tengah tu. Selamat pagi, selamat pagi kepagian. Bayangkan kau dan aku selamanya. Itulah dia. Berkelip-kelipan semalam. Okay guys.